Hai, saya Alia Adam dan jam saya bawa anda untuk September Garden Tour. So kita start lah dekat corner ni. Corner ni saya tanam longipes ni, and then dekat bawah dia ini orang kata corner untuk terapi jiwa. Pagi-pagi bangun tengok bekam-bekam ni, so memang terus senyum lah. Kalau bad mood pun keluar tengok benda ni. Then kita boleh jalan lanjut lagi. Kalau tu sini actually banyak pokok-pokok aeroids yang memang bukan pokok makan lah, pokok hiasan. So ini banyak orang kata keladi-keladi yang viral waktu COVID tu lah. Ni lah collectionnya. Ada Philodendron, Monstera, Anthurium, semua ni lah tempat duduknya. Pokok-pokoknya tu. Lepas tu kalau kita move lagi, ni start arches. Sini start arches, yang mana sini dalam ni roses. Rose of Roses. Lepas tu kat belakang ni adalah ni, ada kot rosemary, adalah banyak pokok gantung-gantung, jungle cactus, apa benda ni semua. Lepas tu kita kalau lanjut lagi, sini kita dah start sayur makan. Sini kita dah start sayur makan, yang mana arch ni pokok petola ni, yang besar-besar setinggi-tinggi alam ni pokok petola. Sini dah start pokok selasih, blueberry, ni pokok turi, ni daun serai kan. Lepas tu kita start plant tower kita belakang ni. Ada 6 plant tower, ada bayam Brazil, daun bawang, kangkung, bayam, strawberry, pakcoy, ni semua ni. Ada 6 plant tower kita. Sebelah ni kita punya pipe. So kita pusing lagi, boleh turun belah bawah ni. Ni kita start cakap pasal planter box yang panjang ni. Nak tunjuk sikit. Tomato dah merah. Tapi itulah, hari ni nak tunjuk roses pun tengah tak banyak yang blooming. Tapi these are the roses lah. So kalau kita masuk balik sini, sini dalam planter box ni, orang kata dia saya campur-campur je. Supaya kita guna konsep companion planting lah. Kita dapat camouflage pokok cili tu semua supaya tak dapat didetect sebagai cili. Kita selit-selit celah-celah basil ni semua. So serangga perosak semua akan kurang lah. So tak banyak pest pressure dalam ni. So dalam ada basil, ada cili, ada pokok keladi juga yang tengah kita rehab. Tapi sebab dia orang suka berkumpul kan, dia ada microclimate dia. Ni ada blackberry, pegaga, kesum, dah kerat, new cycle, ada ulat-ulaman. So ni basil sebesar-besar. So kita dah balik ke sini. Tu saya kata dia tak besar pun, dia just one looping. 3 meter kali 4 meter setengah. Itu je space yang ini. Tapi kalau kita beralih ke belah sini, ini kira yang dengan rumah jiran lah. Rumah jiran belah sana pula. So ini lagi satu orang kata flower corner, yang mana ada 2 flower corner ni sebab ni actually sandpaper vine ni. Sandpaper vine ni sebenarnya tanam dalam tong sampah je. Sebab tanam dalam tong sampah, jadi itu yang kita buat flower corner ni untuk cover lah. Dia tu tong sampah sebenarnya. Tapi nampak cantik je kan. So sini dah start alocasia, and then ada this rack lah. Rack ni banyak pokok-pokok yang tengah besarkan untuk jualan nanti. Then kat sini ada pokok buah. Pokok buah ada 5, pokok buah ciku. Ni pokok frangipani, and then cactus. Tapi overall yang dalam rumah itulah dia. And then ada kecil corner yang dekat luar. Sikit je, jom.
Bila kata kecil tu, besar ni je lah. Maybe berapa meter ni? 2 meter kali 2 meter ke kurang? 1,5 meter kali 2 meter. Kecil je lah. Kecil je. Depan ni, tapi ni lah. So, dapatlah tanam pokok bendi, pokok bunga, semua-semua ni. Pokok matahari. Tak sempat, dah start layu. Tapi ni adalah ulat-ulaman, buas-buas. Zinia. Dan ni pokok bendi belakang ni. Ni pokok bendi yang hari tu, yang kata terbantut tu. Tengok dah tak bantut dah. Dah besar dah. So dekat sini planter ni kita ada bunga-bungaan macam ni, zinia kan. Lepas tu kita ada pokok bendi, dah start ke belum? Belah depan ni pun dah start berbunga ni. Lepas tu ada basil juga. Saya memang basil merata-rata di garden sebab untuk halang pest paling senang. Lepas tu boleh buat pat kapau. Lepas tu kita ada pokok gantan yang kita tak tahulah bila dia akan berbunga. Tapi tak apa, tanam dulu. Nanti ada tanah, mana tahu ada rezeki. Ada ulam juga, buas-buas ni. Ini yang hari tu dalam video ruang yang kata bendi terbantut tu. Ini yang tak terbantut. Tak ada banyak beza sangat dah. Dua-dua dah nak sama tinggi saya. Conclusion dia. So kat sini memang dah banyak. Lepas tu ni ada bunga matahari juga. Tapi alamak, dah terlambat sikit dah untuk tua. Dia dah start layu dah. Tapi tak apa, nanti adalah kita harap next cycle of bunga matahari, bunga zinia. Kenapa? Satu tips penting, kenapa kena tanam juga pokok bunga walaupun kebun sayur? Sebab kita nak lebah datang untuk bantu pendebungaan. Kita nak it's an ecosystem supaya kita tak susah nak kena buat banyak benda, weeding lah, racun lah. Sebab bila dia ekosistem, dia reti jaga diri sendiri. Okay, so move on to here. Mari. So ini bendi yang lebih awal. Bolehlah tengok dia punya buah. Banyak ni, sekejap lagi boleh harvest. Belakang bendi ni, sini pokok terung. Pokok terung pun tengah berbunga. Hari tu buah dah ambil. Mana ya? Sebentar. Hari tu buah dah ambil. Ada buah baru tak? Ada. Jejang terung kita. So kalau yang tak pernah tengok bunga bendi ni lah rupa bunga bendi. Macam bunga raya kan. Memang sebab dia satu family. Kalau tak tahu. Kalau tahu, baguslah. Kalau tak tahu, itulah nak cerita. So all in all, itulah kebun kita September ni. Best sikit September ni sebab macam banyak hujan. So pokok pun segar dan besar cepat. Jadinya kita tengok nanti bulan Oktober kalau ada perubahan. So itu untuk September Garden Tour. Jangan lupa follow, subscribe, share ke kan. Untuk Oktober Garden Tour pula, so that saya tahulah ada yang nak. Saya Alia Adam and I'll see you next one. Bye bye.